Ada benda lah, jadi terpaksa boleh gali ada sebelah kerek sahaja. Seluk tu dia bukan seluk lah, dia serupa serapah yang telah dimampakkan. Tak dia dulu dunia ni pernah kiam. So boh pun ada tanya, boh ya pernah tak gali telaga jumpa mah. Kita ya tak ajing, tapi abi ya rajin jumpa mah. Tapi mah bukan mah pakai tanya, mah nama tu rumah. Suka selok member tu. Boh suka selok. Assalamualaikum, selamat datang channel Mak Jack. Di video kali ni aku nak bawa ke anda tengok telaga dua belah kerek dan berjaya gali hanyalah sebelah kerek deh. Jadi sekerek lebih adalah patutnya deh. Sebab ni adalah pasir, disebabkan pasir kita temu ada benda lah, jadi terpaksa boleh gali ada sebelah kerek sahaja deh. Jadi lebih rasa. So kita ceritalah pasalnya deh. Pertama sekali inilah bagi location pasal masa nak pergi jumpa mana. So masa kita pergi tu boh tu tak hari lagi kita bahasa boh lah deh. Pasalnya kita tak kenal nama, kita bahasa boh lah deh. So boh bagi location kepada kita pergi pagi tu, kita tengoklah lokasi tu. So kita mari awal dulu. So kita ke boh situ. Boh je dalam perjalanan. Saya dah sampai ni. Saya sampai dah. Okey. Saya tengah jalan lagi. Tengah jalan lagi. Okey. Jumpa sana lah. Okey. So kita masuk dalam tu, kita tengok lebih kurang dalam kali kerja ada boring 3 lubang je buat. So kalau ikut ke air tu tak ada. Biasalah main boring main ya geluk kecil telaga ni luah. Dan zani telaga pun kita tengok lah di kawasan tu. So tengok dan kita tengok kawasan hok mana jauh dengan Taki Najib sebab kawasan tak ada. So mudah lah. So zani telaga tu ya tunjuk di kawasan tu lah. Nak gali mana dah. Dan di kawasan boring tu kita tengok ada cebisar gitu. Guti, pasir guti. Mungkin boring tu kambuh sebab kalau pasir halus ni ya kambuh. So saya telaga kecek boh dan boh kata lah tunjuk lah. Dan ukur juga air boring tu sebab kita nak ambil label, nak gali telaga ni nak ambil label. So ambil label boring sebab tengok air parah mana. So kita kali lah punya berapa kaki. So kalau ikut ke beli 12 kerek. Petai kira pagi tu kau. Petai tu haji di atas kerek. Sekarang ni aku berada di Alako setempat ni di Perai Jepun. Jadi di video kali ni aku nak bawa ke anda tengok telaga 12 kerek dah. Ni dianggarkan gali di kawasan ni 12 kerek. Jadi sekarang ni kerek sapal lebih kurang kerek lagi untuk seteriak. So bila ni kita tunggu boh dia untuk mari kita bicara dengan tempat mana. Jadi boh ni mari nak tengok juga proses kita gali ni. Jadi Zaini telaga duk tunggu boh ni lah. Lepas tu kita tengok orang buat kira pun mari juga. Jadi kita tengoklah prosesnya lagu mana. Di kawasan ni kita tak biasa lagi. Kalau kawasan lain kita biasa dah. Kita rasa kawasan ni pasir. Kalau pasir ni mudah lah, kata mudah lah sikit. Melainkan pasir halus tu ya payah juga sebab ya tepi kerek. Jadi aku bawa kat anda video kali ni di kawasan Perai Jepun. So kerek ia guna ni kerek tinggi 1,5 kaki dan lebar 3 kaki. Sebabnya kerek besar, selalunya kerek kecil 2,5 kaki lebar, tinggi 1,5 kaki. Jadi disebabkan ia nak guna air banyak, tangkuti ia banyak. So paling mudahnya Zaini telaga tu ia show ke dua butir telaga tu buat. Jadi boh ni kata buat so dulu dan Zaini telaga ni pilih kerek bagi tahu ke boh tu dan Zaini telaga pilih kerek 3 kaki lebar dan tinggi 1,5 kaki dah. Ingat Zaini telaga hanya buat kerek tinggi 1,5 kaki je. 2 kaki tak buat hanya lebar je, lebar 3 kaki ataupun 2,5 kaki saja Zaini buat deh. So masa tu day pula so boh tu kata nak gali tepi tu lah. So esok pula kita mari. So kerek tu sudah sampai lah. So siapa tu kita pun cek pula kawasan tu.
cek sebab baunya air lokal. So masa tu dia duduk di kawasan dekat dengan lokal. So Zaini Telaga ni saja pula kena tukar tempat. Pasalnya bimbel takut air lokal tu dia sempok, takut ada bocor masuk air lagu tu jadi air kompang. Jadi Zaini Telaga ni alih tempat lah. So masa tu kita mari tu, kita ikut bawah, kita sapat tempat ni, kita nak gali dah. Lepas tu tengok tak boleh gali kat sini, dan kita tunggu bawah tu supaya bawah tunjuk tempat lain pula. Tempat di kawasan tu lari di kawasan mana dah. Lepas tu Zaini Telaga buat lari lah, dia dah beberapa kaki lah kawasan tu dah. So tempat tu lah bawah tu tunjuk dan gali lah. Gali pada hari tu gali lebih kurang dalam 5 kerek. 9 kerek gali. Kira dah 3 dalam bumi, 3 di atas. Jadi siap komplit hasil di bahagian tepi kerek, semi di bahagian kerek dan buat kepala kerek. Sebab kerek besar ni dia tak ada kepala kerek. Jadi Zaini Telaga dia buat gali dulu dan buat semi di bahagian bawah sekali tu buat kepala kerek. So kalau ikut ke kualiti untuk buat sendiri bawah kepala kerek tu lebih baik daripada hok siap dah. Maksudnya hok kalau jeding ada kerek kepala kerek siap dah, molek kepala kerek siap dah. Sebab bawah tu hok kita buat ni sebab tak ada kepala kerek besar jeding. So gali lah. So untuk kalau ikut ke kalau pasir ni orang kata mudah. Kalau kiranya pasir ni memang mudah, tapi mudah juga nak lekat deh. Sebab tu kita kena buat kepala kerek deh. Kepala kerek tu kalau kira ia tak boleh lah 100% jamin tak lekat, tapi kita boleh kurangkan risiko untuk lekat deh. Pasalnya di kawasan tu dia berpasir halus. Takut pasir halus ni akan pergi kerek deh. Ia akan terbis. Hari kedua, hari ketiga ni so gali lah. Gali hari kedua tu hanya berjaya gali 3 kerek. 3 kerek gali dan susun 2 kerek lah. Tinggal lagi dalam 4 kerek masa tu. So mari keesokannya nak siap lah. Pasalnya telaga pasir ni kita tak boleh tinggal lama-lama sebab dia takut dia pergi, takut dia terbis. So Zaini Telaga ni gali dan menjumpai banyak lapisan. Jadi kita difahamkan jumpa lebih kurang dalam 3 kali lapisan. Lapisan ni daripada pasir, lepas tu habuk kayu, lepas tu liat. 3 kali jumpa. Memang kawasan tu rasa memang pasir, lepas tu habuk kayu, pasir. Lepas tu jumpa pula pasir, habuk kayu, selup, pasir. Jadi 3 step jumpa. Kalau anda boleh tengok tu, aku ada buat video so. Dia sekian dia tu, selup tu dia bukan selup lah, dia super sekapoh yang telah dimanfaatkan. Kalau tengok pun super kit lapis lah. Tapi kalau tak ada api di kawasan tu memang kawin kekoh lah selup tu lah. Nampak sedap pun kit lapis. Kau ni bagus ya, mari tengok sama tu Aija. So ngelah kali ni kita terpaksa berhenti sebabnya telaga tu jumpa tanah liat. Tanah liat dan kita bimbel lagi di kawasan pasir ni, dia kalau jumpa liat tu ada pasir, liat pasir, takutlah kali jumpa liat dia akan tutup air mata dah. Kalau jumpa liat hitam ni dia akan tutup air mata. So kita tak usah ambil risiko, takut tak ada air, so kita terpaksa berhenti di situ lah. Jadi air lebih dalam 5 kerek dan kosong dalam 9 kerek gitu lah. So lebih lah 100 kerek. Dan ikut ke 12 kerek, jadi 11 kerek yang boleh lah. Kita tok juga batu 3 suku supaya napi dan pasir tu tak naik lah. Jadi risiko untuk laga ni sebenarnya laga ada pasir ni risiko tinggi lekat tu memang banyak. Risiko untuk lekat tinggi. Jadi aku ada aku label tu supaya kita dapat baca dia tepat. Kerek tu boleh turun kodok lagi. Kerek boleh turun tapi kita jumpa liat tu. Kalau ikut kalau tak jumpa liat tu tali pasir boleh turun habis lah. Kalau jumpa liat ni kita bimbel air tak ada. Air jadi tutup kurang lah. Kita bunyi kut celah kerek tu dia hakisan terbih pasir.
Ya ke bunyi pasir jatuh oleh air, bunyi klum, bunyi gitu. Memang akan terlebih. So masa tu kita buat baca label, kita letak nanda. So dapat baca lah. So masa tu kerek turun lagi dan habis kali di kawasan tengah nak tengok ada pasir lagi. Kalau boleh terus sikit lagi. Tapi tak ada pasir. Ada liat sikit lah. Sebab atas ni ada pasir dah. Takut jumpa liat jadi air tak ada lah. So ambil keputusan kita bagi tahu ke bos. Kita kena berhenti sini lagi untuk jalan yang terbaik ni. Kalau tidak memang kalau jumpa liat ni memang yang tutup air lah. Tutup air mata lah. Bagi tahu atas dasar pengamal Zaini Telaga lah. So kalau ikut ke Zaini Telaga ni memang banyak lawak lagu so kalau ikut ke memang di kawasan tu memang kawasan dekat Pantai memang lagu tu so kalau tengok tu memang air lebih kurang dari 5 kerek dan naik rasa lah. Di kawasan tu mula-mula pasir, ya pasir cerah. Lepas tu pergi kau gelak, lepas cerah, lepas liat, lepas jumpa pula kau tu lah lapisan tanah. Lapisan tanah habuk gitu. Kita tak pasti dia ada bumi dulu ni ataupun bumi kita ni dulu laut kau, kita tak tahu kambuh kau gana sebab selalunya memang gali tu akan jumpa banyak-banyak. Saya kita jumpa batang kayu, kadang-kadang jumpa juga ngesik binatang tu, kadang jumpa juga benih-benih super buah dalam tu ke dalam tu lah. Ada di dalam ke dalam sebelah kiri atas sebelah kiri atas sebelah kiri jumpa super benih gitu, benih hidup lah, benih kecil gitu. So memang gitu lah, kita tahu lagi dalam bumi lagu mana dah. Aku gali dia kawasan mana ada. So menurut kitab dia lah, kita tahu lah menurut kitab dia dulu dunia ni pernah kiamat. Kita bagi tahu kita lah, kita sekadar lah menurut kitab dia lah. Sebab tengok kau bawah tu memang habuk lah. So bawah pun ada tanya, bawah ya pernah tak gali telaga jumpa mah. Kita ya tak ajing, tapi abi ya rajin jumpa mah. Tapi mah bukan mah pakai tangga, mah nama tu rumah. Bos suka selok Itu sajalah video untuk hari ni dah. Terima kasih yang mana sudah tengok video ni, like video ni, subscribe video ni. Kalau gitu jumpa di video akan datang dah.